Pada hari yang sebelumnya, kita telah pun mengetahui bahawa Maryam alaihi salam telah didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam meniup roh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan roh untuk ditiup masuk ke dalam rahim Maryam alaihi salatu wassalam, dan akhirnya Maryam alaihi salam menjadi hamil, mengandungkan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Kita rujuk ayat yang ke-22 pada pagi ini sehinggalah ayat yang ke-26. Kalau ada kesempatan waktu yang masih berbaki, kita sambung ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Terjemahan ayat yang ke-22 surah Maryam. Maka dia, iaitu Maryam, fahamalathu, menjadi hamil, iaitu mengandungkannya, iaitu Nabi Isa. Berapa lama Maryam ini mengandung? Wallahu ta'ala alam. Berlaku perbezaan tafsiran di kalangan para ulama tafsir. Ada yang kata dalam masa yang singkat je, waktu Maryam mengandungkan Nabi Isa. Ada juga para ulama tafsir mengatakan, seperti Ibnu Katsir kata, dia mengandung seperti manusia yang biasa mengandung, mengambil tempoh dalam 9 bulan. Wallahu ta'ala alam. Tidak ada mana-mana ayat Al-Quran ataupun hadis yang menentusahkan maklumat yang mana satu. Yang pasti Maryam hamil. Oleh kerana dia telah pun hamil, dia memencilkan diri. Fantabazat tu maksudnya dia menjauhkan diri dengan membawa kandungannya itu ke sebuah tempat qasiyah, maknanya tempat yang sangat jauh. Kalau kita masih ingat pada ayat yang ke-16 sebelum ini, yang Maryam telah pun mengasingkan diri daripada kaumnya. Dia berada di sebelah timur Baitul Maqdis. Tapi kali ini dia bergerak lagi lebih jauh sebab dia sudah hamil, dan kita pun tahu situasi Maryam tidak ada suami. Jadi Maryam dia kena menyembunyikan dirinya. Okey. Ayat ini Allah tidak menyebutkan tempat itu di mana. Cuma ciri dia, tempat itu sangat jauh. Ada satu ayat nombor 50 dalam surah Al-Mu'minun. Kita buka muka surat 345 dalam Quran. Allah ada menyebutkan lebih spesifik lagi tempat yang jauh itu sifatnya bagaimana. وَجَعَلْنَا بَنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 50 ini Allah mengatakan, kami jadikan Isa itu, anak Maryam, kisah emak dia adalah sebagai satu bukti yang nyata bagi menunjukkan kebesaran Allah. Dan kami lindung mereka di sebuah dataran tinggi. Jadi dalam ayat ini menyebutkan tempat yang dia berada tu dia agak tinggi, di tanah dataran yang tinggi. Dalam masa yang sama di situ
ada mata air yang mengalir. Kenapa tinggi? Kita tahu kalau tanah tinggi, ia sejuk, udaranya yang nyaman. Wallahu ta'ala alam tempat itu di mana. Namun ada riwayat mengatakan tempat itu sebenarnya adalah di Baitul Laham. Dikatakanlah iaitu sebuah kota purba yang terletak kira-kira 95 km di selatan Baitul Maqdis. Kalau mula-mula kan dia berada di sebelah timur. Jadi pada kali ini dia pergi pula, jika benarlah riwayat ini, dia pergi ke pula daripada sudut 95 km di selatan Baitul Maqdis. Wallahu ta'ala alam. Adakah benar Baitul Laham ini di Palestin itu tempat kelahiran Nabi Allah Isa? Wallahu ta'ala alam. Okey. Kemudian apabila sampai kepada saat Maryam dah nak lahirkan, dah sampai kepada, dah terlalu syarat dah sampai kepada isyarat dia dah memang akan lahirkan Nabi Allah Isa, maka Maryam dia berada seorang diri di bawah pokok kurma. Maknanya tempat yang dia duduk tu, dekat situ ada pokok kurma. Okay, untuk maklumat ini kita kena baca ayat yang ke-23. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. Ketika dia sudah sampai kepada peringkat dia hendak bersalin, ini adalah tafsiran ayat lah, terjemahannya, maka rasa sakit nak melahirkan anak itu memaksa Maryam berada, iaitu bersandar pada pangkal pohon jiz'in nakhlah, iaitu pohon kurma. Maknanya di situ ada pohon kurma. Dia terpaksa, seolah dia terpaksa bersandar sebab nak tahan untuk lahirkan Nabi Isa. Masa tu dia seorang diri, tidak ada doktor, tidak ada mana-mana bidan dan sebagainya. Dalam tempoh ini Maryam dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan jadilah aku sesuatu yang dilupakan orang dan tidak dikenang-kenang. Kalau kita baca ayat ni macam Maryam dia minta mati, bukan kerana dia menolak ketetapan Allah itu, tetapi kita tahu ini melibatkan maruah. Mana boleh seorang perempuan yang tak pernah bersuami boleh mendapat seorang anak? Tentu macam-macam orang akan tuhmah nanti. Nanti kita akan jumpa pada ayat yang berikutnya bagaimana orang menempelak Maryam. Jadi apabila soalannya kalau Maryam tak ada, tak berlakulah isu inilah. Ini dalam keadaan orang yang sakit, Allah memaafkan untuk berkadang-kadang dalam keadaan itu mungkin cakap perkara-perkara yang seperti ini. Okey ya, jelas ini melibatkan maruah kerana Maryam akan lahir anak ni lepas ni. Okey, kemudian apa lagi yang berlaku? Berjayalah anak itu dilahirkan. Kemudian ada suara yang bercakap kepada Maryam. Suara yang bercakap kepada Maryam itu siapa? Sedangkan di tempat itu hanya ada Maryam alaihissalam seorang diri. Ada pendapat yang mengatakan yang cakap kepada dia itu
adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dan ada juga tafsiran mengatakan Nabi Isa itu sendiri, bayi yang dia lahirkan itulah yang bercakap kepada Maryam. Jadi kalau Nabi Isa itu bercakap, tak mustahil lah, sebab masih ingat lagi tak tuan-tuan perempuan, waktu Maryam didatangi oleh malaikat Jibril buat kali yang pertama, malaikat Jibril mengatakan dia akan dapat berita gembira, dapat seorang anak namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam. Kan malaikat tu menyebutkan bahawa anak yang dia akan dapat nanti akan bercakap walaupun fil mahdi, walaupun masih dalam buayan. Berlaku khilaf di kalangan para ulama tafsir. Apa suara itu cakap kepada Maryam? Nombor 1, suara itu mengatakan jangan bersedih. Okey, jawapan itu kita baca ayat yang ke-24. فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. Okay, lihat terjemahan ayat. Lalu dia diseru dari tempat yang rendah. Disebut min tahtiha, di bawahnya. Kan dia duduk di tempat yang dataran tinggi, tapi di bawah dia itu ada suara yang menyeru dia, alla tahzani, janganlah kamu bersedih hati wahai Maryam. Maryam sedih kerana apa? Kita tahu kan? Kerana dia dapat seorang anak tanpa suami, itulah. Jadi maruah ahli keluarga dia dan sebagainya. Kemudian suara itu mengatakan, sesungguhnya Tuhan kamu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Kenapa dengan anak sungai ni? Kenapa perlu diberitahu dekat situ ada anak sungai di bawahmu? Nanti kita akan dapatkan jawapannya. Untuk maklumat lanjut, kita teruskan dengan ayat yang berikutnya. Yang ayat berikutnya ini, suara yang menyeru tadi itu, perintah yang kedua, iaitu minta kepada Maryam usaha sedikit untuk goyang pangkal pohon kurma itu. Jelas maksudnya, walaupun dalam keadaan dia baru bersalin, dia disuruh untuk gegarkan sikit pokok kurma itu. Supaya apa? Kita akan dapat jawapan itu dalam ayat nombor 25. Wa khuzzi ilayki bijid'in nakhla تساقط عليك رطبا جنيا. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu. Pohon kurma yang mana? Pohon kurma yang Maryam bersandar tadi itu. Waktu dia nak teran lah, mungkin dia nak keluarkan Nabi Isa tu, dekat pokok itulah yang dia bersandar, itulah dia kena goyangkan supaya gugur buah kurma yang masak kepadamu. Maknanya untuk apa? Untuk makan. Adakah orang yang baru bersalin digalakkan makan buah tamar? Yusuf Tayyub. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ikut ayat ni, dia disuruh makan
buah tamar itu. Okey, kenapa dalam keadaan dia kepenatan melahirkan Nabi Allah Isa, Allah Ta'ala suruh dia goyang pangkal pohon kurma itu? Ini nanti kita akan bincangkan setelah habis kumpulan ayat cerita pasal Maryam. Sebelum masuk kisah Nabi Isa, kita akan rungkaikan pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil. Okey, kemudian apa lagi yang Maryam kena buat? Ada perintah nombor 3. Perintah ni dari siapa? Dari suara yang menyuruh tadi itu. Perintah nombor 3 adalah perintah untuk tenangkan diri. Macam mana nak tenangkan diri? Kita cari jawapan itu dalam ayat yang ke-26. Kita bacakan ayatnya. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. Ayat ini bukan sekadar ada perintah nombor 3 supaya tenangkan diri. Ada juga perintah yang keempat supaya mendiamkan diri. Macam mana mendiamkan diri? Kita baca terjemahan ayat 26. Suara itu menyeru, justru itu Maryam, makanlah. Makan apa? Kurma itu. Maknanya kurma itu yang dia goyang tu jatuh. Kemudian minumlah. Minum dari air mana? Air yang, mata air yang ada dekat situ tu. Dan bersenang hatilah kamu, sejukkanlah hati kamu, tenangkanlah. Mungkin nak bagi tenang ni kena ada makan-makan dan minum-minum kot. Perlu pergi pada tempat yang tinggi, yang sejuk untuk healing kot. Wallahu ta'ala alam. Lepas tu pesanan nombor 4. Jika kamu melihat seorang manusia, maka kata kepada orang itu, sesungguhnya aku telah bernazar untuk diam membisu kerana Tuhan yang Maha Pemurah. Justru itu aku tak akan bercakap kepada seseorang manusia pun pada hari ini. So pesanan daripada suara itu kata, kalau ada mana-mana engkau jumpa orang ataupun orang jumpa, maka jangan cakap apa-apa. Maryam cuma kena mengisyaratkan bahawa dia takkan sembang, sebab orang akan tanya, kan, yang bayi tu siapa, anak siapa, kan banyak soalan orang boleh tanya. Tapi perintah tu kata apa? Diam je, jangan berbicara apa-apa.